wabarakatuh. Jadi kembali lagi dalam sesi podcast kita, Jom santai tapi sampai. Okay, let's go. Jadi guys, yang mana yang baru jumpa channel ni, so jangan lupa tekan subscribe. Okay, jadi hari ni kita ada dua orang panel. Jadi kita nak bincangkan diskusi berkenaan dengan isu-isu ketidaksamaan dalam pendidikan. Jadi bersama saya, panel pertama kita iaitu saudara Mio dan juga panel kedua kita saudara Daniel. Okay. Jadi saya nak tanyakan kepada saudara Mio lah, apa pandangan saudara Mio tentang isu ketidaksamaan dari sudut media sosial ni? Bagi saya lah ketidaksamaan media sosial ni, kebanyakan guru ni dia banyak dia rakam ikut dia. Dia kepala dia lah. Kepala dia rakam je. Dia macam selalunya orang-orang dia pilih kasih nak rakam ni. Melayu dia rakam, atau orang-orang yang dia rapat. Itu antara kunci utama media sosial ni. Ada yang tahu tak? Lepas tu Mio kan, buat media sosial ni, kita boleh ke sebenarnya upload gambar murid dalam media sosial ni? Setakat ni kita tak boleh nak upload gambar, kecuali sekolah tu telah berikan surat kepada ibu bapa supaya pelajar ni boleh untuk kita merakam mereka dan menyebarkan mereka ke media sosial. Bagi ibu bapa yang tak pernah kan, tak boleh lah. Macam select sikit. Jadi kita dah dengar pandangan Mio tadi. Sekarang kita dengar pula pandangan Daniel berkenaan dengan isu peribadi guru itu sendiri. Silakan saudara. Okay, terima kasih saudara Alif. Jadi untuk poin saya akan ketengahkan mengenai peribadi guru lah. Sebelum kita nak mendidik pelajar tersebut, guru ni mestilah menunjukkan satu peribadi yang baik, ataupun nak kata sampai tu kata role model. Guru mesti menjadi role model kepada murid tersebut mengenai apa-apa aspek pun pada guru tersebut. Sebab apa yang guru buat mesti murid akan ikut kan. So dalam konteks sosial budaya, saya boleh ketengahkan dalam konteks menyampaikan ilmu lah. Guru ni mestilah menyampaikan ilmu tanpa kira latar belakang kaum. Sebagai contoh, guru sampaikan ilmu, tak kira audien tu Muslim ke ataupun bukan agama Islam ke, dia sampai dengan sama rata supaya menunjukkan guru tu tekun ataupun cakna mengenai ilmu pendidikan ni untuk semua. Kan ada falsafah pendidikan menekankan pendidikan untuk semua, bukan pendidikan hanya untuk individu tersebut. So guru ni apa yang dapat kat sini, guru tu mesti menjadi role model. Okay, sebenarnya saya boleh saya tanya sedikit soalan dekat Alif? Okey Alif, dalam konteks sekarang kan, kat sekolah, so ada terdapat beberapa isu mengenai peribadi murid tu campur aduk dengan guru yang bermasalah sebagainya. So macam mana pendapat Alif dalam untuk ubah ejen ataupun ubah kepada pendidikan yang baik? Macam mana guru tu untuk profesionalkan diri dia untuk mengajar murid tersebut? Jadi satu soalan yang agak mencabar lah. Okay, jadi pada pandangan saya, kita perlukan perubahan di mana kita sebagai seorang guru, pada pandangan saya, perlu bersikap lebih profesional. Kita tak boleh campur adukkan antara masalah yang luar daripada pembelajaran dengan masalah dalam pembelajaran. So kita kena lebih profesional, sebab bila kita tak profesional, dia akan efek pada perkembangan murid itu sendiri. Jadi dia dah lari daripada falsafah pendidikan kebangsaan yang untuk melahirkan individu yang bersifat seimbang kan, dari sudut yang pelbagai tadi mengikut Jerry's tu. Jadi dah lari kalau kita tak profesional. Jadi kesimpulan dia kat sini, sebagai seorang guru kita kena profesional dan juga kita perlu patuhi segala etika yang ditetapkan untuk kita mengelakkan ketidaksamaan yang berlaku dalam pendidikan kita. Dapat sesuatu, share dan subscribe. Let's go. Yeah.